berjalan berdua, bercuti bersama-sama, orang panggil me time. Perlu ataupun tak? Sangat penting lah Sangat sebenarnya. penting, walaupun dah berumur. Itu sebab dah berumur lah ya. Dah ada cucu cicit dah. Memanglah, itu cucu cicit dia pasal lah cucu cicit. Biarlah mak bapak apa anak-anak jaga. Anak-anak jaga cucu, bukannya dia. So orang tu ni, semuanya tak apa selalu dapat update status. Bila kita dah umur 60-70, nak buat apa buatlah. Asalkan syariah compliant lah. Ya, nak travel silakan. Nak berjalan dorang silakan. Nak bercuti silakan. Sebab kita dah tak ada masa dah. Buat untuk diri sendiri. Ya, tapi jangan lupa seimbangkan hidup lah. Tapi buat untuk diri sendiri dah cukup dah. Aduh sibuk dah tua-tua, kita nak sibuk nak jaga cucu je. Bolehlah main-main dengan cucu, tapi janganlah umur dah 70, 60, 70 apa nak suruh atuk nenek ni jaga cucu. Salah, tak betul. So elok travel. Kalau ada peluang nak travel, itu sebagai terapi. Dulu masa muda-muda, yalah sibuk jaga anak-anak pun tak ramai 13 orang. Jadi macam mana nak travel? Ya. So masa dah umur 60 je pun ni. Tu abang punya kawan, ya Allah ramai. Kejap-kejap sana, kejap-kejap Langkawi, kejap-kejap ke Tioman, kejap-kejap. Elok. Dan dia terapi tau. Terapi. InsyaAllah tak nyanyo, insyaAllah makin rapat, insyaAllah bahagia.